Okey, mula-mula buat 3Y. 1, 2, 3Y. Dan label C5, C6, C7, C8, C1. Mana ada C8? C9. Okey, 3Y. Lepas tu buat 3 huruf. W, X dan Y. Y hanya branch dia yang kat sini. Apa? Tengok. 1, 2. Jadi macam ni kan? Macam ni lah jadi. Okey. Dan lepas tu label 5 major nerve. Sini muscular cutaneous. Ya, muscular cutaneous yang tadi bicep semua. Ni medial nerve. Ni pectoral. mana ada pectoral? Pectoral kat sini. Ulna. Axillary dan radial. Ya, axillary dengan radial ni apa benda? Ni apa? Ni muscular cutaneous nerve. Okey, dia memang ada dalam buku lah. Okey, basuh. Okey, kita tahu kan? Okey. Itu radial tu axillary. Lepas tu semua accessory nerve yang lain, yang nerve yang selain ni. Okey, first kat 2 ni, kat root, satu ada dorsal scapular nerve, DSC, dorsal scapular nerve, and lateral long thoracic nerve. Kenapa kau buat macam ni? Macam tangga ni. Macam tu kan, sebab long thoracic nerve daripada C5, C6, C7. So aku buat panjang and buat macam tu. Senang kan ingat. Okey, Long thoracic nerve. thoracic nerve. Okey, lepas tu daripada C5 ke C6 kat sini akan ada 3 nerve sampingan. Satu kat atas subscapular. Sekejap. Subscapular. Subclavius dengan lateral pectoral nerve. Okey, ketiga yang kat LPN. lateral pectoral nerve. Lateral pectoral. Sudah siap. Belum. Okey, lepas tu buat 6 nerve sampingan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, dan dari sini aku dah tak ingat dah. Okey, upper subscapular, thoracodorsal, lower subscapular. 3 nerve kat sini, posterior cord. So, posterior cord dapatlah 5. 1, 2, 3. Dapat 5. Okey, lepas tu kat sini medial pectoral, muscular cutaneous nerve of arm and forearm. Muscular cutaneous forearm. Kejap ya. Okey. Lepas tu bahagikan kepada bahagian root, trunk, division, cord. Aku ingat melalui rainbow training di China. Macam mana? Root, rainbow, trunk, training, division, rainbow training di China, cord. Rainbow training di China. Okey, ni upper trunk, lower trunk, medial trunk, lower trunk. Division pula. Division ni pun penting tak? Okey. Daripada division, okey, kat sini anterior. Kat sini anterior, sini posterior. Yes. Sini posterior. Sini anterior. Okey, yang ni posterior. Sini anterior. So posterior cord. Anterior C5 C6 dengan anterior C7 lateral. Tapi kalau nak ingat je lateral pectoral nerve, akan jadi lateral cord. Okey, medial cord hanya dibentuk oleh anterior je. Tapi kalau nak ingat medial pectoral nerve. Itu saja. So macam mana nak baca? Terangkan macam mana nak baca. Mas kau macam mana nak baca apa? Nak baca macam ni nerve tu datang pada mana, ni datang pada mana. Okey, katakanlah muscular cutaneous. Muscular cutaneous yang ni, yang bicep tu semua, macam mana nak tengok? Tengok naik C5, C6. Kalau nak tengok radial, tengok dia ada daripada C5, C6, C7, C8, C1. Sebab tengok ni satu posterior daripada C5, C6, posterior daripada C7, posterior daripada C8, C1. Untuk radial. Kalau medial pectoral, kalau untuk yang ni axillary sama kan? Sama je. Tengok dia. Kalau macam ni macam mana nak baca? Upper subscapular. Okey, daripada posterior cord sama. So nanti kalau dalam exam kena mention lah punya cord mana, division di mana. Lepas tu aku tanya prof juga, dia boleh ke buat macam ni? Dia cakap boleh je. Kalau boleh dia cakap buat macam ni, lagi senang. Sebab yang dia cakap akan menyenangkan prof sendiri.
Tapi okay. Sekejap. Kalau macam ni nak baca. Medial pectoral. Dia kalau soalan dia macam mana bentuk soalan dia? Bentuk soalan mana aku tahu. Tapi aku hafal. Aku buat macam ni tak hafal lah. So nanti kalau profesor tanya contohnya macam ulnar nerve ni kan, datang daripada mana, kau just Cuba kau buat ni. macam ni lah. Datang dari C8 C1. Lepas tu cord. Ni cord Ni cord apa? Medial cord. Medial cord. Ni medial cord Ni Lateral cord. Posterior cord. posterior cord. Lateral cord. Ni division. Division. Anterior division. So kalau macam ni, Anterior juga. mana kalau dia lalu sini kita mention lah ni. Kalau dia ke Contoh macam axillary ni dia datang daripada anterior division dengan posterior division. tak. Axillary, posterior. Division of T ni apa? Trunk. Ni lateral trunk. Lateral trunk of T1 root. Kalau posterior cord ni semua kau cakap dia from the posterior division of all trunk. Kan senang. Kalau macam contohnya lateral cord is from anterior cord, anterior trunk of tiga ni. Anterior trunk of Yang mana? Yang mana tadi? Kalau macam lateral cord, okay, kan division dia pada anterior trunk of upper and medial. So cakaplah lateral cord origin from anterior division of upper trunk So and masih medial trunk. continuous. Lateral cord division dia anterior dengan Anterior of upper trunk, anterior of medial trunk. ni anterior. Anterior Dia yang of upper ke- trunk, middle trunk Division of ni root ni lah 5, 6, 7. kalau kau nak ingat division dia, kalau ke tengah-tengah confirm posterior, kalau away kena buat ni lah. Kalau ke tengah-tengah 1, 2, 3 adalah posterior. Kalau away dia akan jadi anterior. Di root dia ini je. Itu root value dia. Root value utama. Okay, done.